Assalamualaikum guys. Selamat datang ke Dark Crime MY. Hari ni aku nak bawa korang ke satu cerita yang berlaku di Sabah, specifically di Papar. Cerita ni dikirimkan oleh seorang kawan aku yang nama dia Nazri. Thank you Nazri sebab kongsi kisah ni dengan kita semua. Siapakah gerangan perempuan berbaju putih yang berdiri di bangunan sebelah apartmen setiap malam? Perempuan yang tak pernah bercakap. Perempuan yang tak sesiapa kenali. Tapi semua orang nampak. Jom kita mulakan. Cerita ni bermula pada tahun 2011 di sebuah pekan yang tenang di Papar, Sabah. Ada sebuah apartmen yang nama dia Wongkok Beringis. Bagi penduduk tempatan, tempat ni mungkin biasa-biasa je. Tapi bagi Jeffrey dan isterinya Jalina, apartmen ni akan menjadi tempat yang mereka takkan pernah lupakan. Jeffrey dan Jalina baru je berpindah ke sana. Mereka bawa 2 orang anak, Daniel dan puteri Dania. Baru je nak mula hidup baru. Baru je nak settle down. Rasa macam semua okey. Jeffrey mula kerja di sebuah syarikat kat situ. Di situlah dia dikenalkan dengan 2 orang rakan sekerja, Awang dan Adik. Nama simple je kan? Awang dan Adik. Tapi orang-orang ni akan jadi saksi kepada sesuatu yang Jeffrey tak sangka akan berlaku dalam hidupnya. Mereka bertiga jadi rapat, bekerja bersama, makan bersama, kadang-kadang borak sampai liwat malam. Semuanya nampak normal. Jeffrey rasa dia dah dapat kawan, dah dapat tempat, dah dapat kehidupan baru. Tapi benda-benda yang nampak normal selalunya yang paling bahaya. Suatu malam, Jeffrey tengah jalan ronda sekeliling kawasan apartmen. Biasalah kalau baru pindah, nak kenal area, nak tengok keadaan malam, macam-macam. Tengah jalan je, mata Jeffrey tiba-tiba terpaku ke bangunan sebelah. Di situ ada seorang perempuan berdiri diam, berbaju putih, rambut panjang jatuh lepas bahu, tak bergerak, seperti patung yang tiba-tiba hidup. Jeffrey tengok sekejap. Lepas tu dia buat tak kisah je. Dia sangka tu jiran. Mungkin salah seorang penghuni yang suka keluar malam. Tak payah nak fikir sangat. Tapi malam-malam selepas tu, Jeffrey nampak perempuan yang sama. Baju putih, rambut panjang, berdiri di tempat yang sama. Setiap kali dia tengok, perempuan tu tak pernah bergerak, tak pernah senyum, tak pernah buat apa-apa. Cuma berdiri dan memandang. Jeffrey mula rasa pelik. Tapi dia still buat tak kisah. Orang Sabah kan memang santai. Dia fikir maybe tu biasa je kat sini. Tapi ada satu perkara yang dia tak perasan. Setiap kali dia nampak perempuan tu, angin sekitar dia akan berhenti. Seperti seluruh dunia tiba-tiba berhenti bergerak. Dan dalam sunyi itu, dia boleh dengar degup jantungnya sendiri. Lama-kelamaan, Jeffrey mula rasa tak selesa. Jadi satu hari, masa tengah rehat kerja, dia ceritakan hal ni pada Awang dan Adik. Guys, korang pernah tak nampak perempuan berbaju putih, berambut panjang, berdiri sebelah apartmen aku? Dah berapa kali aku nampak? Setiap malam lebih kurang. Jeffrey tunggu jawapan. Tapi yang dia dapat, diam. Sunyi. Awang dan Adik saling pandang. Mata mereka buat-buat biasa je. Tapi Jeffrey nampak something dalam cara mereka tengok satu sama lain. Macam ada sesuatu yang diorang tahu tapi tak mau cakap. Jeffrey tanya lagi. Tapi Awang cuma senyum kecil dan tukar topik. Adik pun buat same. Macam cerita tu tak pernah keluar dari mulut Jeffrey. Jeffrey rasa something tak kena. Tapi dia tak paksa. Dia biar je. Mungkin nanti mereka akan cerita sendiri. Tapi dalam hati dia tahu sesuatu sedang berlaku. Dan dia sedang ditarik perlahan-lahan ke arah yang dia tak boleh nampak lagi. Malam tu, Jeffrey balik rumah. Baru je park kereta, dia ternampak perempuan tu lagi. Kali ni bukan di bangunan sebelah. Perempuan tu berdiri di tingkap rumahnya sendiri, melambai perlahan kepada dia. Jeffrey rasa seluruh badannya menjadi sejuk. Bukan sebab angin malam, sebab sesuatu yang lebih dalam.
Dia masuk je rumah tanpa berpaling. Tengah malam, diceritakan pada Jalina dan jawapan isterinya membuatkan Jeffrey semakin meremang. Sayang, bukan kau je. Aku pun nampak. Jalina ceritakan yang setiap kali dia balik dari pasar atau kedai, dia akan nampak perempuan yang sama, berdiri, termenung. Dan setiap kali Jalina tegur, perempuan tu tak pernah jawab. Tak bergerak, tak senyum, cuma diam. Dan mata tu, mata yang kosong tapi tetap memandang. Jalina kemudian tanya dalam kumpulan WhatsApp apartmen, siapa perempuan berbaju putih yang selalu berdiri kat sebelah blok kita? Dan jawapan yang datang membuatkan mereka berdua semakin takut. Tiada siapa mengenalinya. Tiada siapa tahu dari mana dia datang. Tapi semua orang nampak dia setiap malam atau menjelang maghrib. Perempuan misteri yang tak ada nama, tak ada wajah yang jelas, tapi sentiasa ada. Akhirnya, pada suatu malam, Awang panggil Jeffrey. Suaranya perlahan, serius. Jeffrey boleh rasa yang malam ni something akan berubah. Kau dah tahu siapa perempuan tu? Jeffrey geleng. Perempuan tu bukan manusia, Jeff. Dia Pontianak. Kata-kata tu jatuh seperti hukuman. Jeffrey rasa darah dalam badannya sekejap berhenti mengalir. Selama ni dia fikir tu manusia biasa. Tapi sebenarnya, selama ni dia tengok benda yang tak sepatutnya dilihat. Awang sambung cerita. Dah lama dia orang tahu. Penduduk lama di apartmen ni dah lama tahu. Dulu, ada seorang wanita tinggal kat Blok F. Wanita tu mengalami masalah rumah tangga yang teruk. Suaminya ambil isteri lain. Tekanan, kesunyian, kesepian yang memakan diri. Dan pada suatu hari, wanita tu mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya. Sejak hari itu, penduduk percaya rohnya tak tenteram. Dia kembali, bukan sebagai manusia, tapi sebagai sesuatu yang lain. Sesuatu yang sentiasa berdiri di tempat yang sama setiap malam. Menunggu, memandang. Adik yang dari tadi diam, akhirnya cakap. Suaranya hampir tak kedengaran. Jeff, jangan cari tahu lebih dalam. Jaga diri kau. Kalau nampak dia, banyakkan doa. Jauhkan diri. Sesetengah benda, biar je dia diam di tempat dia. Malam tu, Jeffrey balik rumah dengan perasaan yang berat. Setiap bayang pokok, setiap angin yang bertiup, dia rasa macam ada mata yang memandang dia. Dia masuk rumah, lock pintu, tutup semua tingkap. Tengok anak-anak yang dah tidur, tengok Jalina yang sembahyang. Cuba tenangkan diri. Tengah malam, lebih kurang pukul 2 pagi, Jeffrey tiba-tiba terjaga. Dia dengar sesuatu. Tangisan. Tangisan seorang wanita dari luar. Awalnya dia fikir dia kucing atau manusia yang kena masalah. Tapi makin lama makin jelas. Tangisan tu bukan tangisan biasa. Ia melengking, tinggi, kemudian turun, kemudian naik lagi. Seperti sesuatu yang sedang menyeksa diri sendiri berulang-ulang. Jeffrey bangun, pegang jendela, nampak keluar. Dan pada ketika tu, burung-burung yang tidur di pokok sekeliling rumahnya tiba-tiba terbang bertempiaran. Sekali, serentak. Macam ada sesuatu yang mengejutkan mereka. Macam ada sesuatu yang melepasi mereka. Jeffrey tak nampak apa-apa. Tapi dia rasa sesuatu baru berlalu. Sesuatu yang sejuk. Sesuatu yang dekat. Dia lari masuk ke bilik, tutup pintu, peluk bantal. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Bukan doa biasa yang dia selalu buat, tapi doa yang keluar dari ketakutan yang paling dalam. Jalina terjuga. Dia tanya apa berlaku. Jeffrey cuma cakap satu perkara. Dia ada di luar. Jalina pun segera sembahyang. Mereka berdua duduk dalam gelap, berdoa sambil menunggu subuh. Dan sampai subuh, Jeffrey tak berani tidur lagi. Dan sehingga ke hari ini, misteri perempuan berbaju putih di apartmen Wong Kok Beringis Papa masih belum terungkai. Ada penduduk yang kata dia masih kelihatan. Ada yang kata dia dah hilang.
Ada yang lebih baik tak cakap apa-apa. Yang pasti, bagi Jeffrey dan keluarganya, mereka dah berpindah dari tempat tu dan mereka tak pernah nak kembali. Kisah ni dikongsi oleh Nazri. Kalau korang ada kisah yang nak dikongsi, boleh DM channel ni. Boleh je kita ceritakan kisah korang. Atau kalau ada yang dari Papa dan pernah dengar cerita ni, share kat komen tau. Jangan lupa subscribe, tekan bell dan share video ni dengan kawan-kawan korang. Siapa tahu mungkin ada yang pernah tinggal kat area tu dan ada cerita yang lebih lanjut. Sekian dari Dark Crime MY. Assalamualaikum.